Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Najah binti Nasri, nombor matrik C23A0875 akan membentangkan proses dokumentasi artefak seruling buluh orang asli Temia. Bentangan ini memfokuskan kepada proses dokumentasi artefak yang kami jalankan sebelum pembelian dibuat, termasuk penggunaan beberapa barang dokumentasi yang berkaitan. Proses ini penting bagi memastikan setiap artefak diperoleh secara sah, beretikah dan direkodkan dengan teratur. Selain itu, pembentangan ini turut merangkumi refleksi individu saya yang meliputi pengalaman, cabaran serta cadangan penambahbaikan sepanjang pengurusan koleksi artefak ini. Sebelum pembelian artefak dilakukan, kami terlebih dahulu menjalankan proses dokumentasi bagi menilai kesesuaian artefak dan memastikan maklumat asasnya lengkap. Dalam proses dokumentasi ini, kami menggunakan beberapa borang penting iaitu Acquisition Proposal Form, Accession Form, Cataloging Worksheet dan juga borang pengesahan penerimaan wang. Setiap borang mempunyai fungsi tersendiri. Acquisition Proposal Form digunakan untuk menilai kepentingan artefak sebelum pembelian. Accession Form berfungsi sebagai rekod rasmi penerimaan artefak, manakala Cataloging Worksheet merekodkan maklumat terperinci artefak dan pengesahan penerimaan wang pula memastikan ketulusan proses kewangan. Seterusnya, sepanjang proses pengurusan koleksi artefak ini, saya dan ahli kumpulan berhadapan dengan beberapa cabaran yang memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna. Antara cabaran utama ialah kekurangan sumber maklumat bertulis berkaitan seruling buluh masyarakat Temia kerana kebanyakan pengetahuan disampaikan secara lisan oleh komuniti setempat. Keadaan ini memerlukan saya memberi perhatian sepenuhnya semasa sesi temu bual serta mencatat maklumat dengan teliti agar maklumat yang diperolehi tidak tersasar daripada konteks asal. Selain itu, perbezaan bahasa dan dialek turut menjadi cabaran dalam proses komunikasi. Situasi ini menuntut pendekatan yang lebih berhati-hati, beradab dan menghormati sensitiviti budaya masyarakat orang asli. Saya belajar bahawa komunikasi yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada bahasa, tetapi dari sikap, nada dan kefahaman terhadap budaya komuniti itu. Dari segi logistik pula, perjalanan ke lokasi kajian yang mengambil masa kira-kira 6 jam memberi cabaran dari aspek tenaga dan pengurusan masa semasa kerja lapangan dijalankan. Keletihan fizikal sedikit sebanyak mempengaruhi fokus semasa dokumentasi, namun pengalaman ini mengajar saya dan ahli kumpulan tentang kepentingan disiplin, kerjasama kumpulan dan persediaan awal. Akhir sekali, keadaan fizikal seruling buluh sebagai bahan organik yang mudah rosak turut memerlukan pengendalian yang sangat berhati-hati. Cabaran ini menyedarkan saya bahawa pengurusan koleksi artefak bukan tugas yang mudah, sebaliknya memerlukan tahap tanggungjawab dan kepekaan yang tinggi. Sebaliknya memerlukan tahap tanggungjawab dan kepekaan yang tinggi. Dan bagi cadangan penambahbaikan pula, garis panduan khusus untuk pengurusan artefak orang asli wajar disediakan. Penggunaan rakaman audio dan video semasa temu bual juga boleh membantu pendokumentasian maklumat lisan. Selain itu, latihan komunikasi antara budaya serta kerjasama berterusan dengan komuniti setempat perlu diperkukuhkan. Kesimpulannya, proses dokumentasi artefak memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pengurusan koleksi dijalankan secara sistematik dan beretika. Pengalaman ini bukan sahaja memberi pembelajaran yang bermakna kepada saya, malah meningkatkan kefahaman terhadap nilai budaya dan tanggungjawab dalam pengurusan warisan. Secara tidak langsung, pengalaman ini menjadi persediaan awal kepada saya untuk penglibatan pada masa hadapan dalam bidang pengurusan warisan dan muzium. Sekian dan terima kasih.